masak apa tu? Hari ni kita masak ayam teriyaki dan miso soup. Mula kita panaskan minyak. Kita masukkan ayam yang sudah dibasuh bersih. Kita gorengkan dia sampailah ayam tu agak masak. Kita masukkan bawang Holland. Lepas tu kita boleh masukkan sos teriyaki. Kita gaulkan dia sampailah dia sebati. Lepas tu kita masukkan serbuk ladi hitam. Lepas tu kita boleh masukkan minyak wijan. Kita masakkan dia sampailah ayam tu masak. Lepas tu dah nak masak, kita boleh masukkan daun bawang. Kita gaulkan dia sampailah dia sebati. Bila dah sebati, kita boleh angkat dan kita hidangkan. Untuk miso soup pula, kita renehkan air. Lepas tu kita masukkan rumpai lauk kering sampailah dia kembang. Lepas tu kita masukkan serbuk dashi ataupun serbuk perasa apa-apa pun. Lepas tu kita masukkan paste miso. Kita gaulkan dia sampailah dia sebati. Dah sebati, kita boleh masukkan tahu lembut. Kita masakkan dia untuk seketika sampailah dia mendidih. Dah mendidih, kita boleh tutupkan api. Kita masukkan bonito flake, daun bawang. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Bila rasa semua dah okey, makanan siap untuk dihidangkan. Dah boleh makan bersama ayam teriyaki dan bersama nasi. Jom makan.